Saya ingin membuat suatu keputusan berhubung merujuk kepada apa yang berlaku di hadapan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang semalam. Sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, telah berlakunya satu demonstrasi yang mengikut akhbar dilakukan oleh penyokong dan pemuda Barisan Nasional yang telah menggoncang, membuat bising, mengeluarkan kata-kata kesat. Juga pada masa perasmian Civic Information Fair, dan ini bagi saya telah mengganggu ataupun keharmonian sidang Dewan yang pada masa itu sedang bersidang. Kita bernasib baik kerana pihak keselamatan Dewan telah mengambil langkah-langkah keselamatan untuk tidak membenarkan kumpulan ini masuk ke Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri ini ialah tempat di mana ahli-ahli Dewan menyampaikan hasrat mana-mana parti, hasrat rakyat untuk menyampaikan apa-apa saja mesej. Bukanlah kita menghormati hak untuk berdemonstrasi, tetapi bukanlah dalam bentuk yang boleh mengganggu-gugat keharmonian Dewan Undangan Negeri ini. Jadi saya ingin merakamkan rasa kesal dan berharap ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang ada dapat menasihati para penyokong yang bertindak dalam keadaan yang berlaku semalam. Terima kasih. Speaker, dengan izin saya mohon membuat satu usul di bawah peraturan 30/1 untuk mencadangkan supaya Dewan ditangguhkan dengan tujuan hendak membincangkan perkara tertentu berkenaan dengan kepentingan orang ramai yang berkehendak disegerakan. Baca usul. Ya. Dengan izin Tuan Speaker, bahawa Dewan ini membuat ketetapan mengecam dengan sekeras-kerasnya tindakan biadab penyokong pemuda Barisan Nasional yang dipimpin oleh semua ketua pemuda negeri Pulau Pinang daripada UMNO, Gerakan, MIC, PPP, MCA yang cuba membuat rusuhan pada 30 November 2009 di luar pekarangan pintu pagar DUN yang bertindak merosakkan sebahagian papan tanda kerajaan negeri bertajuk Takna Isa di depan DUN Pulau Pinang, membakar gambar yang amat berhormat Ketua Menteri, bertindak liar menggoncang pintu pagar Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang dengan kuat, dan mengeluarkan kata-kata kesat dan bersifat perkauman yang jelas menghina maruah Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang sebagai satu institusi terunggul dalam perlembagaan negeri Pulau Pinang. Dewan ini juga melahirkan perasaan tidak puas hati terhadap kegagalan polis menghalang percubaan rusuhan daripada pemuda Barisan Nasional dan meminta polis mengambil tindakan ke atas pemuda-pemuda Barisan Nasional yang merosakkan harta kerajaan negeri dan menjejaskan martabat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Dengan izin Tuan Speaker, saya mohon mencadangkan dan diberi keizinan untuk berhujah, berbahas di atas usul ini. Dalam usul ini saya perlu melihat kepada sama ada perkara itulah perkara tertentu berkendakkan sebagaimana peraturan 32 berkendakkan disegerakan, dan ada pula kena-mengena dengan kepentingan orang ramai. Dalam keadaan ini ialah perkara tertentu dan perlu disegerakan
dan ada pula kena-mengena dengan kepentingan orang ramai. Yang Mohd boleh teruskan. Terima kasih Datuk Tuan Speaker. Yang Hormat Datuk Speaker, saya mohon untuk merujuk kepada Peraturan 32. Seseorang ahli yang ingin hendak meminta izin untuk mencadangkan supaya Dewan ditangguhkan, itu hendaklah sebelum persidangan dimulakan menghantar satu pemberitahuan yang bertulis mengenai perkara yang hendak dibincangkan. Saya ingin tanya, adakah pemberitahuan saya bertulis telah pun dihantar kepada Speaker dan dia hendaklah dibincangkan sebelum bermulanya persidangan pada pagi ini? Telah dihantar kepada saya pagi tadi. Boleh tak kami dapat satu salinan? Bukan tak percaya, cuma untuk pengesahan ahli Dewan. Dia akan edarkan. Boleh. Tuan Speaker, saya merujuk kepada Peraturan 34 bahawa perkara ini merupakan sesuatu usul yang kesegeraannya diakui oleh Speaker. Dan jikalau perlu, usul ini boleh disokong oleh sekurang-kurangnya 10 ahli. Saya dah beri keputusan untuk teruskan ucapan dan saya akan edarkan usul yang diberitahu, yang dibaca tadi. Terima kasih Tuan Speaker. Asni usul. Yang izin Tuan Speaker. Kalau nak merujuk ada sokongan, sila, ada 10 orang. Di bawah Peraturan 34 Tuan Speaker, Peraturan 34 kurungan ada sokongan, teruskan. Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya pada pagi ini telah membaca semua surat khabar dan saya begitu duka cita dengan liputan yang begitu luas yang diberikan kepada aksi biadab dan kurang ajar yang dilakukan oleh pemuda-pemuda daripada Barisan Nasional. Dan apa yang menghayat hati, apa yang begitu menyusahkan adalah dalam surat khabar The Sun, kita lihat reaksi pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang ada dalam Dewan Undangan Negeri ini. Dan dengan izin, saya membaca dalam bahasa Inggeris. BN leaders interviewed by reporters said they wanted the state government to explain several issues, including the alleged deals between former Deputy Chief Minister Mohd Fairoz and some quarry operators, the Kings of Tennis fiasco dan sebagainya. Ini jelas menunjukkan bahawa pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang ada di Dewan Undangan Negeri pada hari ini rupa-rupanya menyokong dengan sebulat suara apa yang dilakukan oleh, kalau boleh saya katakan, samsing yang telah datang kemarin untuk buat kacau di Dewan. Saya berfikiran sebagai seorang jelasan. Saya nak tanya, sama ada kawasan di luar pagar itu diiktirafkan sebagai kawasan Dewan, kawasan di luar pagar? Itu di luar kawasan Dewan, tetapi kerana apa yang berlaku semalam, kalau tidak disekat, akan masuk melimpah ke dalam Dewan. Jadi dia dan kebisingan kita boleh dengar sampai ke dalam Dewan. Jadi itulah keputusan yang dia ambil. Teruskan. Jelasan. Terima kasih bagi Datuk Speaker. Kalaulah kita